saat Jibril bagi tahu kat Nabi Adam, wahai Adam, Allah ampunkan dosa hang. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Wahai Jibril, hang jangan nak melawaklah dengan aku. Dosa aku dengan Allah Ta'ala terlalu besar. Allah tak akan ampunkan dosa aku, kata Adam alaihissalam. Jibril kata, Allah ampun dah dosa hang, Adam. Angkitlah kepala hang, Adam alaihissalam. Berulang kali Jibril kata, Nabi Adam baru berani angkit kepala. Satu kesilapannya. Dan kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam telah ada dalam takdir Allah untuk dijadikan khalifah di dalam muka bumi. Saya nak tanya, berapa kali kita jatuhkan air mata kita dalam hidup ini atas kesilapan kita yang bukan sekali tetapi beribu-ribu kali. Kita kena tanya diri kita, pasal apa aku berhenti menangis? Aku yang salahnya bukan sekali, ribu kali. Pasal apa sampai hari ini aku berhenti menangis kepada Allah Ta'ala? Dan aku mampu gelak ketawa di dalam dunia ini. Dan aku melupakan kesilapan-kesilapanku yang aku belum tahu bahawa kesilapan itu diampun atau tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.